Kumpul mainan, kumpul kenangan. Selamat datang ke video bersama SM Collector. Hari ini kita berada di Braga Street, Indonesia. Bagi yang nak tahu, dia punya vibe di kawasan ni dia lebih kurang sama macam Jonker Street yang ada di Melaka. Waktu malam tempat ni memang happening. Macam-macam kedai yang ada dekat sini. Kita ada kedai runcit, kedai baju, kedai kopi, kedai makan, kedai mainan dan macam-macam lagi. Dia punya Indomaret pun besar guys. Dah halang lalu sini singgah lajak tengok ada apa dalam ni. Wow, surprise egg Doraemon pun ada. Ini original, okey. Dalam banyak-banyak kedai yang ada di Braga Street, kedai inilah yang paling menarik perhatian saya. Kedai Mumu Family. Dekat bahagian belakang tu ada satu set ataupun satu ruangan yang menjual mainan Super Wings. Dulu-dulu saya kerap juga menonton siri animasi Super Wings ni sebab jalan cerita dia agak menarik. Jadi bila nampak ada satu set mainan Super Wings kat sini, saya memang rasa sangat-sangat teruja. Dan mainan Super Wings ni dia jual dalam kotak-kotak macam ni. Setiap kotak ni akan dapat set yang berbeza. Untuk kotak ni saya dapat macam kedai pizza. Jadi set mainan yang saya beli ni dalam tu ada kedai yang berbeza-beza. Bagi siapa yang suka Super Wings ataupun suka mainan roleplay, ini sesuai untuk anda sebab kita boleh bermain watak Super Wings yang sedang berniaga kedai pizza. Banyak juga aksesori kat dalam ni dan semua stiker perlu ditampal dan dipasang sendiri. Dah siap dah kedai pizza kita ni. Dan masa yang diambilkan untuk pasang pun tak lama. Saya ambil masa lebih kurang 4 ke 5 minit saja untuk menyiapkan kedai pizza ini. Kita ada bahagian menu, kita ada bahagian display dan kita ada mesin air. Mesin keluar air dan cawan pun ada. Memang betul-betul seronok. Bila letak cawan ni, kita tekan bahagian atas, dia adalah simulasi seolah-olah air keluar daripada mesin tersebut. Dan untuk watak Super Wings ni pun memang best sebab dia ada dua versi. Dia boleh jadi versi kapal terbang macam ni ataupun dia boleh keluarkan kaki dia. Dia ada bahagian kaki yang boleh kita simpan di bahagian dalam. Jadi kita ada dua mod lah. Mod biasa yang ada kaki ataupun mod kapal terbang. Jadi bolehlah kita bermain buat kapal ni terbang ke sana sini. Dan nampak tak, mainan ni pun dia boleh pegang aksesori. Dia ada cutter pemotong pizza. Bila dah selesai bermain, kita boleh simpan balik aksesori ini dalam kotak yang sama. Dengan cara ini barulah tak hilang bahagian-bahagian kecil tu. Sebab nampak tak, pisau pemotong dia, props dia semua kecil-kecil. Lagi-lagi cawan tu memang kecil. Jadi tak perlu risau siapa yang ada set ni, lepas dah main, masukkan balik dalam kotak tu dan tutup. Nak main nanti barulah kita buka balik kotak Super Wings ini. Ini adalah satu kaedah yang bagus di mana mainan-mainan ni simpan balik dalam kotak yang sama. Jadi tak perlu risaulah hilang atau tercicir di mana-mana. Selesai dengan kedai pizza ni, baru teringat pula surprise egg Doraemon yang saya beli tadi. Sebelum ni saya dah pernah beli, saya dapat Doralin. Sekarang cuba tengok watak apa pula kita dapat untuk video kali ini. Dan nampaknya warna biru. Yes, kita dapat Doraemon. Dapat dah watak utama kita, watak Doraemon. Barulah matching. Doraemon ni diletakkan dalam plastik transparent. Jadi bila buka je daripada surprise egg tu, kita dah boleh nampak figura apa yang kita dapat. Dari segi material, dia plastik yang agak solid dan juga keras. Dia bukannya getah dia plastik keras. Dan ini adalah dia punya jenis-jenis mainan yang boleh kita dapat. Semalam saya buka, saya dapat Doralin. Jadi kita ada 4 Doraemon dan 2 Doralin yang boleh anda kumpul. Jadi saya dah dapat Doraemon 1, Doralin 1. Okeylah, dah boleh matching, letak sebelah-sebelah. Wah, detailing cantik, warna cantik, memang terbaik.